Apabila berlaku satu kematian, harta yang ditinggalkan oleh si mati mestilah dibahagikan kepada waris faraid si mati. Salah satu harta pusaka adalah barang kemas. Barang kemas seperti gelang, cincin, rantai dan sebagainya. Zaman berzaman telah berlalu. Ia semacam menjadi tradisi di dalam keluarga bahawa barang kemas adalah milik anak-anak perempuan. Adakah cara pembahagian ini betul berdasarkan hukum pembahagian harta pusaka mengikut Islam? Adakah barang kemas mesti dibahagikan kepada anak-anak perempuan sahaja? Jom saya kongsikan dengan anda semua tentang pembahagian barang kemas. Ia adalah milik siapa? Apabila pemilik barang kemas ini telah meninggal dunia, barang kemas yang ditinggalkan akan menjadi harta pusaka yang mesti dibahagikan kepada waris faraid, tidak kira sama ada lelaki atau perempuan. Mereka semua berhak dan mempunyai hak ke atas barang kemas ini. Bagaimana proses pembahagian barang kemas ini dapat dilakukan? Ia mempunyai 3 langkah. Dan langkah pertama adalah kita mesti mengenal pasti setiap waris faraid yang ada, sama ada lelaki atau perempuan. Dan yang kedua, perbincangan mesti dibuat dengan semua waris faraid, iaitu lelaki dan perempuan, sama ada mereka bersetuju untuk memberikan barang kemas ini kepada waris perempuan sahaja. Jika semua waris lelaki bersetuju untuk memberikan barang kemas ini kepada waris perempuan sahaja, maka ia boleh dibahagikan kepada waris perempuan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh semua waris faraid. Tetapi jika ia tidak mendapat persetujuan daripada semua, maka langkah seterusnya, iaitu langkah ketiga, perlu diambil. Jika tiada persetujuan daripada waris untuk dibahagikan kepada waris perempuan sahaja, barang kemas ini haruslah dinilai mengikut harga pasaran semasa dan dijual atau ditebus dan seterusnya dibahagikan kepada semua waris faraid lelaki dan perempuan mengikut hukum faraid. Setiap waris perlu tahu hak mereka di dalam pembahagian barang kemas dan harta pusaka lain yang ditinggalkan. Dan semoga ilmu yang dikongsikan ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa untuk follow bagi mendapatkan maklumat berkaitan perancangan harta pusaka dari masa ke semasa, dan jangan lupa untuk share post ini kepada semua agar kita sama-sama mendapat ilmu tentang perancangan harta pusaka. Terima kasih.